di sini adalah terletaknya Rumah Api Kuala Selangor yang bersebelahan dengan Museum Kuala Selangor. Ia adalah sebagai tanda syarat-syarat untuk kapal-kapal melalui Selat Melaka. Rumah api ini bukan sahaja menjadi panduan kepada kapal-kapal yang melalui Selat Melaka, malah merupakan simbol kebanggaan dan warisan sejarah Kuala Selangor. Kuala Selangor atau lebih dikenali sebagai Altingsport Lighthouse, rumah api yang menjadi ikon Kuala Selangor. Ini dibina pada tahun 1907 bagi menggantikan struktur yang lebih awal yang pernah didirikan semasa penjajahan Belanda. Sehingga hari ini, rumah api tersebut masih berfungsi sebagai panduan kepada kapal-kapal yang berlayar di Selat Melaka. Rumah api Bukit Malawati merupakan destinasi yang menggabungkan keindahan alam semula jadi dengan nilai sejarah yang tinggi. Lawatan ke sini bukan sahaja memberikan pengalaman yang menyeronokkan, malah dapat menambah pengetahuan tentang sejarah dan warisan negeri Selangor. Baiklah, sekarang kami berada di Museum Daerah Kuala Selangor yang bersebelahan dengan Rumah Api Kuala Selangor. Di museum ini terdapat pelbagai perkakasan dan barang-barangan yang bersejarah. Museum ini berfungsi sebagai arkib mini yang memelihara sejarah awal penubuhan Kesultanan Selangor. Bermula dari abad ke-18 di Kuala Selangor, ia menyimpan pelbagai khazanah berharga seperti senjata tradisional, mata wang purba dan pakaian diraja yang memberi gambaran jelas tentang kehidupan dan sistem pertahanan zaman dahulu. Di sini juga terdapat Museum Permainan Tradisional. Di Museum Permainan Tradisional ini terdapat pelbagai jenis permainan dan alat-alat permainan tradisional. Museum ini diwujudkan bagi memelihara dan memperkenalkan permainan tradisional masyarakat Malaysia kepada generasi muda agar warisan budaya ini tidak dilupakan oleh peredaran zaman. Setiap permainan dipamerkan bersama penerangan mengenai sejarah, cara bermain serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Museum ini bukan sahaja menjadi tempat penyimpanan artifak, malah berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pemeliharaan warisan budaya negara. Permainan-permainan ini bukan sahaja menghiburkan, malah membantu membina kemahiran berfikir, kerjasama, kesabaran dan semangat kesukanan dalam kalangan pemain. Sekarang kami berada di Baitul Hilal yang mana tempat ini dijadikan sebagai untuk melihat anak bulan kerana ia berada di tempat yang tinggi dan menghadap Selat Melaka. Baitul Hilal merupakan sebuah balai atau menara cerapan yang digunakan untuk melihat anak bulan. Ia dibina di Bukit Melawati kerana kedudukannya yang tinggi dan menghadap Selat Melaka menjadikannya lokasi yang sesuai untuk mencerap anak bulan bagi menentukan permulaan bulan Islam seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Selain menikmati pemandangan yang indah, pengunjung juga dapat mengetahui bagaimana proses melihat anak bulan dilakukan untuk menentukan tarikh penting. Meriam di Bukit Melawati adalah penggalan sejarah bagi Kesultanan Selangor untuk mempertahankan Kuala Selangor. Bukit Malawati merupakan kubu pertahanan penting Kesultanan Selangor pada abad ke-18. Kedudukannya yang strategik membolehkan tentera mengawasi pergerakan musuh yang datang melalui Selat Melaka. Oleh itu, beberapa meriam ditempatkan di kawasan ini sebagai senjata pertahanan untuk menentang serangan Belanda. Antara meriam yang terkenal di sini ialah meriam penggawa. Meriam ini dipercayai mempunyai kaitan dengan seorang pembesar istana dan menjadi simbol kekuatan pertahanan negeri Selangor. Selain nilai sejarahnya, meriam ini juga dikaitkan dengan pelbagai cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat setempat. Okay, sekarang saya berada di
makam Diraja Kota Melawati yang mana terdapat 3 orang Sultan Selangor yang terdahulu, Sultan pertama, Sultan kedua dan Sultan ketiga yang dimakam di sini. Makam 3 sultan yang terletak tersergam di puncak Bukit Melawati merupakan sebuah kompleks makam diraja yang amat suci, eksklusif dan syarat dengan nilai warisan sejarah. Di sinilah tempat bersemayamnya 3 sultan terawal yang telah mengasaskan serta membina asas kegemilangan Kesultanan Selangor, iaitu Sultan Salahuddin, Sultan Ibrahim dan Sultan Muhammad. Di jalan ini juga adalah salah satu tarikan pelancong di mana mereka boleh memberi makan kepada lotong-lotong serta boleh bergambar dengan burung-burung berhadapan dengan muzium. Tarikan utama di Bukit Melawati, Kuala Selangor ialah monyet lotong kelabu silver leaf monkey yang hidup, bebas dan mesra dengan pelancong. Haiwan ini terkenal kerana bulunya yang berwarna kelabu keperakan, manakala anak lotong mempunyai bulu berwarna jingga terang yang unik. Pelawat boleh melihat dan mengambil gambar monyet-monyet ini dari jarak dekat. Kehadiran lotong kelabu menjadikan Bukit Melawati sebagai destinasi ekopelancongan yang menarik serta memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali hidupan liar dengan lebih dekat. Hai, sekarang kita berada di Perigi Beracun, tempat di mana penyeksa penderhaka. Perigi Beracun di Bukit Melawati, Kuala Selangor merupakan sebuah tapak bersejarah yang digunakan pada zaman dahulu untuk menghukum pengkhianat. Perigi ini dipercayai mengandungi air yang dicampur bahan yang menyebabkan kegatalan dan pesalahakan. Diletakkan di dalamnya sebagai satu bentuk penyiksaan. Kini Perigi Beracun menjadi tarikan sejarah yang memperlihatkan sistem hukuman pada zaman Kesultanan Selangor. Kini kami berada di Tangga 100 di Bukit Melawati di mana tempat ini adalah tempat yang paling tersembunyi sehingga pelancong harus mencari tempat ini. Tangga 100 di Bukit Melawati merupakan laluan yang amat kaya dengan nilai sejarah di mana setiap anak tangganya seolah-olah membawa pengunjung mengimbau kembali zaman kegemilangan kubu pertahanan Kesultanan Selangor pada masa lalu. Ketika menapakkan kaki di sini, kita bukan sahaja sedang mendaki sebuah bukit yang indah, malah sedang menjejaki laluan warisan yang pernah disusuri oleh para pahlawan terdahulu. Suasana redup yang dikelilingi pepohonan hijau dan kehadiran monyet badut yang mesra menjadikan perjalanan mendaki ini satu pengalaman yang cukup mendamaikan. Okay, sekarang kami berada di Batu Hampa di Bukit Melawati, Kuala Selangor yang mana batu ini digunakan sebagai alat penyiksaan pada zaman dahulu. Hukuman kepada orang zaman dahulu yang mana ini digunakan sebagai untuk memancung kepala orang. Batu Hampa merupakan sebuah batu besar yang menjadi salah satu tinggalan sejarah penting di Bukit Melawati. Batu ini terletak berhampiran kawasan istana lama dan dipercayai mempunyai kaitan dengan sejarah Kesultanan Selangor pada zaman dahulu. Batu Hampa juga dikenali sebagai batu pemancung atau execution rock. Batu ini dipercayai digunakan untuk menjalankan hukuman terhadap pesalah ataupun derhaka pada suatu ketika dahulu. Namun begitu, tiada bukti sejarah yang benar-benar mengesahkan bahawa hukuman pancung pernah dijalankan di atas batu tersebut. Ada juga yang mengatakan bahawa batu Hampa digunakan oleh Sultan Selangor sebagai tempat bersemayam atau berehat sambil menikmati pemandangan sekitar. Okay, dekat Bukit Melawati ni ada banyak mineral. Jom. Mural ini memaparkan kisah Bukit Melawati sebagai pusat pemerintahan awal Kesultanan Selangor serta perjuangan mempertahankan negeri daripada serangan Belanda pada abad ke-18. Mural ini juga memperingati Raja Lumu atau Sultan Salahuddin Shah, Sultan Selangor yang pertama. Selain mencantikkan kawasan sekitar masjid, mural ini berfungsi sebagai medium pendidikan untuk memperkenalkan sejarah dan identiti Kuala Selangor kepada masyarakat dan para pelancong. Dekat Bukit Melawati ni juga ada Masjid Raja Lumu Kuala Selangor. Masjid Raja Lumu merupakan salah sebuah masjid utama yang terletak di Kuala Selangor dan dinamakan
sempena Raja Lumu iaitu Sultan Selangor yang pertama. Masjid ini bukan sahaja menjadi tempat umat Islam menunaikan ibadah, malah berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu, aktiviti keagamaan dan program kemasyarakatan. Dengan kemudahan yang disediakan serta kedudukannya yang strategik, masjid ini memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat dan memartabatkan syiar Islam di Kuala Selangor.